Okey, selamat pagi guys. Hari ni hari ketiga jelajah Terengganu. Breakfast dulu kat bawah jambatan. Tu kedai tu. Adil Roti. Tempatnya special sikit. Dulu selalu aku naik boat ke sini lah. Pergi macam mana nak pergi mancing lah. Naik boat ke sini dulu. Daripada Losong tu masuk bawah jambatan ni. Terus ke belakang ni. Adil Roti. Selasa Rabu. Cuti ya. Selasa Rabu. Baik. Datang Isnin. 7.45, 12.30. Lawa adanya grafik ni. Tahu je. Ganu kita tu. Ni kedai dia. Ni antara menu-menu special dia, hot selling. Ni try ni roti ni. Roti dinosaur. Nampak tu? Nasi minyak tu? Saya cakap dekat email. Color pink color. Abang Wan kata nanti balik Kita jalan terus, kita pergi tengok JT. Ni kedai dia guys. Meja banyak, luas. Nampak letak kenderaan pun luas. Sini boleh letak. Bawah sana pun tadi pun boleh letak. Hujung ni kisah aku ada rumah klasik tu. Mana rumah tu? Dah hilang rumah tu. Ada. Ni tempat naik boat. City Seafood di Muara Restoran. Tu rumah klasik belakang kau. Dah jadi restoran lah rumah ni. Dulu sekali tengok rumah ni. Tu rumah klasik Terengganu. Wow. Dulu lagi lawa. Ni dah macam dah tak terjaga dah. Ni tempat jeti, tempat naik boat. Nampak ni loading barang tu. Tak nampak. Tak nampak drawbridge. Sana drawbridge mana? Kat sana tu terus je dah. Ni tu Pulau Duyung. Tu dia roti dinosaur kambing. Kambing macam dinosaur. Bila kambing ni? Ni roti dinosaur. Ayam. Sini ayam ni besar kot. Bersabas. Bersabas ayam dia. Sila. Okay guys, jom makan. Terus sampai dah. Tu dia guys. Owner kedai bagi free. Nak gambar ni kena bagi tahu. Owner bagi free. Alhamdulillah. Dia tahu ada boleh balon. top review. Dia nampak tadi aku sudah jeling-jeling meja sebelah ni. Dia tangan apa tu? Dia bagi free ya. Alhamdulillah.
Okay, sekarang jam 10.56. Kita akan bergerak balik ke arah KL. Tapi sebelum balik tu kita akan singgah beberapa tempat tu. Kalau berang mana-mana dia singgah. Saya ingat mana. Kita semua dah ready lah. Gantan pula. So kita tunggu semua siap sedia. Kita ada briefing sekejap. So goodbye Terengganu. Kita duduk di Hotel Sri Malaysia Kuala Terengganu. Mana mau tu ah? Okay. Mana ni? Ini apa? Kimchi pun kimchi lah. Itu. Wan ni Wan. Kita kira 52. Kata lagi. 52 52. Okay. Kita kira 52. Kimchi dah pulang. Hari hujan. Paslah kita berhenti jap. Ada yang nak jalan terus ke depan. Hujan sudah sampai. Dan lagi belakang kau siap. Tahu. Ada lagi beberapa orang tak siap. Ya. Yang lain semua dah jalan dulu. Sebelah kita tunggu lagi jap. Ni. Apa boleh buat? Berhenti. Asal? Kau ketai. Wah, waterproof ah. Ini orang waterproof. Demo lain buat waterproof pakai selipar saya. Ya. Dia macam kau ke? Kena hujan ni. Kita tak. Boleh je ni. Pak semua orang mandi hujan, kuyup. Kau bukti ni tadi ni kau datang belakang. Lari semua ada zona kelima. Lepas tu boleh ambil wali kan semua kan? Ada nak pergi nak dapat Boleh wali semua tu. Kita berjalan di Umira Nasi Kukus. Dekat Kuala Berang. Ada sotong. Lah wes. Berbagai lauk di sini. Ni hujan-hujan lapar ni. Makan terus. Oh ya. Ayam apa je dia? Itu je. Oh ini je lauk. Cuma lencun. Asyik berhenti awal ni. Betul. Kalau ke depan sikit tu kuyup. Jadi Abang Aziz masih lagi ingin beruniform. Sampai balik. Siap siaga. Terus dia kan. Sampai balik kita mana pakai. Lee dari lahiran terus Lee dah balik. Di balik. Tak tahu? Al gaib. Lelong. Lelong. Abang lagi lama bang? Bantu deh. Baru lagi. Nanti couple yang beli kena dapat harga special. Oh, ada special. Beli helmet kita bagi kita. Ke Bandung.
Ni hanya lebih kurang. Oh ya kedai. Ni cross. RM58. Nama siapa? Ya. Yang Tak dengar ya bising. Mak, awak kisah tu mai. yang hotel tu kita nak apa aja. Allah Akbar. Terus Tanya apa? Tu dia semua dah jadi ampaya ni. Jadi ampaya jemur baju. Dengan harapan kering. Dengan harapan kering. Hujan, basah. Baguslah, sejuk sikit. Tidak kental, hujan, steady. kalau tidak berkicap. Tahu. Kita terus depan nak. Mana sekayu? Makan baung. Kau Kat kenyir. kenyir. Oh, Jalan roboh. Jangan apa. Jalan roboh. Dimiliki oleh restoran Umira. Oh, Besar dia. Lencin. licin nanti tu. Minuman macam mana ni? Mango. Oh, jagung pak lah. Mango berado. Orang paling awal makan mak. Settle. Dompet simpan. Botol yang terjak lagi. Teh, wah, berbuih tu. Lain macam. Beyond expectation kan? Mana? Tu dia sotong. Sotong makan. 2 ekor ke? Dekor. Oh, seekor. Dekor 30 dia tu. Ni nasi dia. Oh. Ni apa ni? Gulai. Gulai kawah dia. Apa gulai dia? Ni Perut. Ni perut. Oh lah weh. Ayo lah, satu je. air satu je. Banyak ni tak larat je habis kalau ada order air lain. Jom, mari kita bedal. Abang wadah biar makan dah. Settle. Yang sana mak, santai komodo. Relax ya. Dia ingat abang komodo tu. Kau makan? Bini aku peminat perut. Oi, padu set. Hati. Pedang. Hujan-hujan sesejuk ni nampak makan macam ni. Ya Allah. Nikmat. Ni plat apa mana Rafi kan? Okey, kita sekarang berada di Kuala Berang. Ni Batu Bersurat. Kuala Berang. Kita tengah nak buat PJ Memorial tadi kat sana. So tak jauh daripada kedai makan ni kat sana. Ada kola. Bola tapi orang nampak je kan. Alright. Ni stesen bas lama ni tu 1970. Ada di sini 1970 stesen. Alhamdulillah kita dah sampai di Memorial Batu Bersurat. Okey, sekarang kita berada di Memorial Batu Bersurat. Kuala Berang. Dikatakan batu bersurat berasal dari sini. Tapi yang original ada kat museum kat Kuala Terengganu. Ini replika saja. Yang sekarang original ada kat museum Terengganu. Ini hanya replika. Tu dekat Masjid Kristal tu. Tak asal je lah. Yang yo. Tak. Oh. Yang. Dia yang. Banyak. Yang. Ada je penunggu tu. Tu dia memorial lah. Ni saiz-saiz ke? Kecil tu. Yang besar tu kat tengah roundabout tu. Betul. Tak, dia yang ujungnya dekat museum. Yang mana tu besar? Ada kecil je. Oh. Macam ni ya. Asal betul besar ni je sama. Tu dia ada penerangan tu, ada pegawai yang menjaga tempat ni. Tulisan batu surat tu ni terus baca tak kecil ni. Tapi dia menceritakan pasal undang-undang Islam lah, hudud semua tu. Bagian mau jadi kabur.
Pagi cerah, sinar mentari menyapa. Bersama kawan, motosikal kita pacu. Angin segar, desi daun bergoyang. Jalan terbentang, hati riang melayang. Bersama rekan, jelajah alam bebas. Motosikal pacu, deru enjin berbicara. Gunung tinggi, laut biru kau temui. Dalam kebebasan, negeri bersatu di sini. Laluan berliku, cabaran kita tempuh. Senyuman kawan, semangat terus membara. Sungai mengalir, burung berkicau riang. Alam semula jadi surga buat kita semua. Bersama rekan, jelajah alam bebas. Motosikal pacu, deru enjin berbicara. Gunung tinggi, laut biru tak temui. Dalam kebebasan, hati bersatu di sini.